Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita kali ini adalah bola ayam tanpa telur tapi sangat gebu dan lembut. Okey, ni bahan-bahannya ya. Kita ada tepung ubi, ayam kisar, air, daun sup atau daun seledri ya. Ini bawang goreng, baking powder, garam, serbuk perasa, lada putih. Kita kalau ada yang serbuk lagi bagus ya. Dan juga bawang kita dah kisar. Sekarang kita masuk semua bahan-bahan kita. Tepung ubi, daun sup, bawang goreng, baking powder, garam, serbuk perasa, ni lada putih dan juga bawang kisar. Dan juga kita punya bahan utama lah ya, daging ayam kisar kita. Kemudian gaul saja dengan tangan. Dan juga letak air sedikit dulu ya. Kemudian kita gaul je begini. Gaul serata. Okey, ini kita dapat adunan seperti ini. Boleh tak kita buat? Boleh. So, sekarang kita nak bentuk ya. Okey, saya gunakan acuan begini. Masukkan begini dalam dia punya tu. Kemudian saya buat je macam ni. Jangan panaskan air dulu ya. Buat dulu hingga selesai. Okey, nampak tak? Taklah bulat sangat tapi okeylah ya. Okey, kita tengok kita punya ni dia dah naik ke atas macam tu kan, dah terapung ke atas. That mean dia dah masak ya. Kita boleh angkat dan tuskan ya. Ni dah masak semua, dah naik ke atas. That mean dia dah masak. Tutup api. Okey, sekarang kita dah siap kita punya bola ayam kita ya. Ni boleh macam-macam kita boleh buat ya. Kita boleh goreng. Kita boleh buat bakso, kita boleh makan dengan sos cili. Macam-macam ya kita boleh buat. Sekarang struktur dia sangat gebu dan lembut ya. Sedap. Sangat gebu dalam dia. Sebab kita letak baking powder kan, jadi dia digebu ya, macam kita makan kek pula. Dia tak padat pun, gebu ya. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi, bye. Memang terasa sedapnya, gebu, lembut. Dia tak liat pun kan. Rasa kita makan kek tu. Memang sangat sedap. Selamat mencuba ya.